Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon mangga tidak berduri, hinggap singgah seekor merpati. Izinkan saya perkenalkan diri. Moga-moga terpahat di hati. Nama diberi Wan Dahlia Medina binti Wan Muzaffar dan berusia 10 tahun. Saya merupakan anak didik SK Seri Layang yang terletak di Genting Highlands Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 0003. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku cerita. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, berjudul Tumpangkan Aku Dunia. Siri motivasi dan nilai murni berjudul Tumpangkan Aku Dunia mengisahkan pahit manis membesarkan anak istimewa. Novel hasil pena Nuriza Hashim ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran bagi menjawab persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak sindrom Down. Novel terbitan syarikat Hamari Publication ini diterbitkan pada tahun 2023. Novel ini setebal 175 halaman dan mempunyai sisipan halaman sebanyak 44 bab. Ayo bersama saya kita menghayati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan tentang Puan Nuriza Hashim, seorang ibu muda yang berusia 26 tahun, direzekikan untuk mempunyai anak sulung Down syndrome dan autism. Diuji dengan anak yang sakit bukan mudah. Berkampung di hospital berulang-ulang kali membuatnya belajar sesuatu. Satu persatu pengalaman dikutip buat pedoman. Dia melahirkan Akmal tanpa sebarang keanehan. Normal seperti orang lain. Namun selepas dilahirkan, Akmal menangis tidak berhenti-henti. Dia disyaki mempunyai masalah jantung. Dia dilarikan ke unit rawatan rapi. Dari situlah Akmal bermula perjalanan dia sebagai seorang individu sindrom Down yang memerlukan rawatan susulan. Mosaik trisomi 21 atau translation. Jenis-jenis ini akan menerangkan implikasi sindrom Down terhadap kesihatan dan kecerdasan. Kecekalan Puan Nuriza menguruskan anak Down syndrome perlu menjadi contoh kepada ibu bapa lain. Rehabilitasi awal dilakukan. Dia juga mendapatkan intervensi awal supaya tingkah laku anaknya dapat dikawal. Program-program yang dijalankan oleh PPDK seperti berkuda, terapi akuatik, terapi Al-Quran dan aktiviti kerohanian dan lain-lain dapat membantu perkembangan kanak-kanak ini. Cabaran yang dihadapi oleh Puan Nuriza apabila anaknya bercakap tentang sakit, mereka istimewa, tidak seperti kita. Kadang mereka tidak menjerit, tidak menangis, seperti budak normal yang lain. Terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian di dalam novel ini. Nilai kecekalan, ketabahan dan kesabarannya tinggi diselitkan yang seharusnya dicontohi oleh semua dalam melalui ranjau kehidupan. Walaupun diuji dengan memiliki anak Down syndrome, tetapi Puan Nuriza membuatnya dengan hati terbuka. Pada pendapat saya, gaya penulisan ini sangat menarik dan mudah difahami serta dapat menambah kosakata sedia ada. Kesimpulan novel yang berjudul Tumpangkan Aku Dunia mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Sekian, terima kasih.